Daerah Keluang Johor memang amat terkenal dengan kopinya dan ini adalah salah satu kilang kopi yang terbesar di Keluang Johor. Selamat datang kembali ke episod keempat petualangan kami di daerah Keluang Johor. Dan kali ini saya bawa anda ke kilang Keluang Coffee Cap Television. Sebaik kita tiba di hadapan kilang ini, kita tidak akan menyangka bahawa kilang yang nampaknya lama ini sebenarnya bahagian hadapannya telah direnovasi kepada satu kafe yang amat indah sekali. Sebagai seorang vlogger, saya rasa hari ini saya kurang bernasib baik kerana pada masa yang sama, sekumpulan kanak-kanak dari sebuah sekolah rendah saya rasa telah datang untuk mengadakan lawatan rasmi dengan menaiki sebuah bas. Kerana itulah jika anda perasan, di dalam kafe ini sekarang ini terlalu bising. Pada masa yang sama juga, saya bernasib baik kerana pada masa yang sama, perisian VLLO yang mana saya gunakan untuk membuat editing video saya sekarang mempunyai fungsi noise reduction. Sementara menunggu pesanan kopi istimewa saya tiba, sekarang kita buka mi hun goreng yang mana dibungkus seperti mana saya sedang berada di sekolah rendah saya dahulu, mungkin 44 ataupun 45 tahun yang lalu. Perbezaan ketaranya ialah harganya lah. Dulu sebungkus mi hun goreng seperti ini berharga cuma 50 sen. Tetapi hari ini di sini ianya dijual dengan harga RM3.50. Ialah peredaran masa kan, nak buat macam mana? Hanya satu sahaja lagi perbezaan yang ketara, iaitu sambal tumisnya diletakkan di dalam plastik, di mana pada masa saya sekolah rendah dahulu 45 tahun yang lalu, ianya diletakkan di antara dua keping daun pisang. Segala-galanya yang lain adalah sama, teksturnya, baunya dan rasanya. Inilah dia pesanan istimewa yang saya sebutkan tadi, iaitu Black Ice Coffee. Ianya dihidang berasingan di dalam dua bekas. Satu ialah bekas gelas yang sederhana besar dan satu lagi ialah bikar seperti di dalam makmal kimia. Gelas yang bersaiz sederhana itu diisikan dengan cube ais berwarna hitam. Mengapa? Kerana ianya dibuat daripada kopi hitam atau black coffee. Manakala di dalam bikar kimia itu diisikan dengan kopi susu yang mana kopinya sangat pekat. Memang sedap. Jadi, apabila kedua-duanya dicampurkan di dalam satu cawan atau gelas, rasanya memang kau-kau orang kita panggil. Saya juga mencadangkan agar anda meninggalkan sedikit baki kopi susu di dalam bikar kimia itu untuk diminum dengan begitu saja, kerana anda perlu merasa kopi susu ini yang mana kopinya sangat pekat. Okey, di atas setiap meja di dalam kafe ini dia letakkan satu balang plastik biskut keras yang mana adalah percuma. Anda boleh makan sebanyak mana yang anda boleh makan dan caranya ialah anda perlu cecahkan di dalam kopi anda. Tarikan kedua yang menarik di sini adalah anda boleh melawat kilang di mana mereka memproses kopi anda. Di mana? Di belakang situ.
Pintu ini yang menghubungkan kawasan kilang pengeluaran dan kafe di hadapan ini digunakan oleh staf-staf untuk membawa hasil-hasil pengeluaran daripada kawasan kilang ke hadapan kafe ini untuk dibekalkan kepada pengunjung. Maka ianya bukanlah pintu yang akan kita gunakan untuk mengunjungi kawasan kilang di belakang yang dibenarkan. Sebaliknya, kita gunakan laluan ini yang mana walaupun digunakan sebagai tempat parkir motor dan juga staff locker, ianya sentiasa di dalam keadaan bersih. Di sini diletakkan dan disediakan beberapa dekorasi bertemakan kopi yang mana para pengunjung boleh berkesempatan untuk mengambil gambar-gambar kenangan. Terdapat juga satu skrin besar yang mana dipertontonkan proses pengeluaran kopi atau serbuk kopi dan juga tin-tin lama sebagai kenangan. Juga tingkap-tingkap ini yang mana menunjukkan sedikit sebanyak tentang proses pengeluaran serbuk kopi yang asalnya adalah daripada biji-biji kopi. Jadi inilah petualangan kami pada episod keempat tahun melawat Johor. Pengembaraan kami di daerah Keluang, Johor. Esok adalah episod terakhir, jadi jangan lupa kemari lagi. Kita jumpa lagi esok.